Pengawal Revolusi Islam Iran (IRG) berkata serangan peluru berpandu mereka terhadap sasaran Israel boleh mencapai ketepatan yang jauh lebih tinggi selepas pasukan perisikan Iran mengakses sekumpulan besar dokumen sensitif yang mendedahkan cara kerja infrastruktur nuklear, ketenteraan dan keselamatan entiti Israel. Dalam surat yang ditujukan kepada Menteri Perisikan Esmail Khatib, Ketua Komander IRG, Jeneral Meja Hossein Salami memuji kejayaan besar dalam kontra perisikan ini, menyifatkannya sebagai pencapaian yang menakjubkan dalam perang perisikan Iran yang berterusan terhadap entiti Israel. Laporan mengenai operasi perisikan ini mula tersebar pada hari Sabtu. Operasi ini memberikan perisikan Iran maklumat yang luas mengenai tapak nuklear rahsia yang dipercayai telah membolehkan Israel membangunkan ratusan peluru berpandu bukan konvensional. Tidak syak lagi, perisikan sensitif ini akan meningkatkan keberkesanan operasi masa depan yang bertujuan untuk mempercepatkan pemusnahan entiti Zionis yang menceroboh dan meningkatkan ketepatan serangan peluru berpandu Iran, tulis Salami. Merujuk kepada operasi ketenteraan Iran yang terdahulu, Operasi Janji Benak Aidan II, Salami menekankan kemampuan Republik Islam untuk melakukan serangan dengan ketepatan lebih daripada 90%. Serangan balas tersebut menyasarkan lokasi-lokasi sensitif di seluruh wilayah Palestin yang diduduki sebagai tindak balas terhadap tindakan pencerobohan oleh entiti Israel terhadap Iran. Salami juga menggambarkan kejayaan perisikan ini sebagai Operasi Banjir Al-Aqsa II, membandingkannya dengan serangan oleh pejuang perlawanan Palestin pada Oktober 2023 yang menembusi kedudukan strategik Israel dan menangkap ramai individu. Beliau menekankan bahawa kejayaan Iran ini merosakkan mitos reputasi global entiti Israel mengenai dominasi perisikan, menyatakan bahawa ia membatalkan ilusi dan dakwaan bahawa Republik Islam telah dilemahkan di rantau ini. Majlis Keselamatan Negara Tertinggi Iran (SNSC) mengeluarkan amaran bahawa sebarang pencerobohan lanjut dari entiti Israel akan menyebabkan penagitan langsung terhadap kemudahan nuklear rahsia mereka. Salami menutup dengan menegaskan bahawa operasi ini bukan pukulan terakhir kepada entiti Israel. Beliau berjanji lebih banyak serangan akan datang, menegaskan bahawa kejayaan perisikan ini adalah petanda kelebihan yang semakin meningkat bagi Iran dalam konfrontasi ini, dan menandakan kemenangan akhir kebenaran ke atas kebatilan.